saya tak faham kenapa di mana sebenarnya puncanya sampai Perdana Menteri tidak memberikan peruntukan itu untuk saya uruskan. Ya, dan dilantik seorang penyelaras pula untuk uruskan. I'm the members of parliament yang legal, yang dapat mandat daripada rakyat. So that's why saya kata tak apa, itu dia punya masalah yang saya rasa dia kena bertanggungjawab kepada rakyat, dia kena jawab. Ya? Dan memang saya nak bagi tahu duit itu tak boleh 5 sen pun kami pakai. Even 1 cent we cannot pakai untuk our own kata things we want to do, my personal things cannot. Kan? Itu semua mesti give back to the people. Semua perbelanjaan kita dapat diakses, dapat ditengok di dalam sistem ICU tu yang kita bagi MyCast. Kan? And then actually boleh tak public nak tengok? Boleh je. You nak tengok YB cakap dia ni, goreng dia ni, I nak tengok lah tahun lepas YB belanja macam mana. You can ask. Ya, dengan pejabat ICU Selangor di Shah Alam, tanya dengan dia, members of parliament ni dia belanja duit ke mana? Apa yang nak buat? You can audit, kata assess lah. Ya? Because kita ada auditor juga tiap-tiap tahun ya, yang mengaudit kita punya penggunaan keuangan ini. So, bila tak ada itu yang saya rasa macam permohonan di office saya every day datang, kan? Infra lah, sekolah lah, ini semua dah datang, kebajikan lah, ada yang sakit dah nak masuk pendidikan semua. Jadi saya dah jangka harapan mereka tu saya tak boleh nak put aside. That's why I kata, I bukan Syed Saddiq boleh lari jauh-jauh kan, nanti I punya lutut semua patah kan. So what I can do, I can masak, dan I masak asam pedas kan. Asam pedas untuk jualan, tapi Alhamdulillah boleh juga kalau sesiapa nak contribute, sama ada bagi pada orang lain atau just to contribute the money.